السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kejayaan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Berpada Bicara, Lisan Dijaga. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan amanah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Ini kerana melalui lisan kebenaran dapat ditegakkan, ilmu dapat disebarkan dan kebaikan dapat disampaikan kepada semua manusia. Lisan yang dijaga dengan baik menjadi sebab datangnya keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, manakala lisan yang tidak dikawal pula mampu menjerumuskan seseorang ke dalam dosa serta mencetuskan fitnah dan permusuhan dalam masyarakat. Islam amat menitik beratkan adab dalam berbicara kerana setiap perkataan yang diungkapkan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membimbing orang-orang beriman supaya sentiasa memilih perkataan yang baik, benar dan berhikmah dalam setiap percakapan. Ini kerana kata-kata yang buruk, kasar dan tidak terkawal boleh membuka ruang kepada syaitan untuk menimbulkan persisihan, kebencian dan permusuhan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 53 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud: dan katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan persisihan dalam kalangan mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya fitnah yang berpunca daripada lisan sangat besar bahayanya. Seseorang tidak akan terlepas daripada bahaya fitnah melainkan dengan memelihara lidahnya, sama ada dengan berkata perkara yang baik atau memilih untuk diam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah perkataan yang baik atau diam sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan kalam Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Azkar dengan menyebut bahawa apabila seseorang ingin bercakap sesuatu, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jika dia melihat ada kebaikan pada percakapannya, maka bercakaplah
Akan tetapi jika dia ragu-ragu, maka janganlah dia bercakap sehingga jelas bahawa percakapannya itu membawa kebaikan. Orang yang sempurna imannya adalah sesiapa yang berhati-hati dalam tutur katanya serta bertanggungjawab terhadap setiap perkataan yang diucapkan. Ini termasuklah janji yang diungkapkan yang wajib ditunaikan dan tidak boleh dimungkiri, kerana mungkiri janji merupakan salah satu sifat orang munafik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila berkata-kata, dia dusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, azab berbicara menuntut kita agar tidak terlibat dalam pertengkaran dan perdebatan yang tidak mendatangkan manfaat, meskipun kita berada di pihak yang benar. Ini kerana perdebatan yang berlebihan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak kesudahnya. Oleh itu, apabila ada pihak yang membantah atau mengemukakan kritikan dengan hujah dan fakta yang benar, maka hendaklah kita menerima kebenaran tersebut dengan lapang dada, kerana kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti dan diterima. Bagaimana jika bantahan yang dimukakan itu jelas bersifat batil, maka ia sebaliknya tidak dilayan bagi mengelakkan perdebatan yang tidak membawa sebarang faedah. Ini kerana perdebatan sebegini berpunca daripada kejahilan, kekeliruan seseorang. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita agar tidak melayani orang jahil yang berkeras dengan kejahilannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Araf ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu orang yang bermaaf dan suruhlah mereka melakukan yang ma'ruf, serta berbandinglah daripada janganlah hiraukan orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Sidang muslimin yang dirahmati, para ulama telah menghuraikan berbagai jenis penyakit lidah seperti dusta, jahil, umpatan dan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Namun pada hari ini, segala keburukan yang dahulu tersebar melalui lidah mampu disebarkan dalam sekelip mata melalui telefon pintar dan media sosial. Apa yang ditaip oleh jari mampu dibaca oleh ribuan manusia, bahkan kekal tersebar walaupun penulisnya telah tiada. Perkara yang mengingatkan kita bahawa kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 65 yang bermaksud, pada waktu itu kami mengunci mati mulut mereka dan tangan mereka, memberitahu kami apa-apa yang telah mereka lakukan, dan kaki mereka pula akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah diusahakan dilakukan mereka. Ayat ini memberikan satu refleksi mendalam buat kita semua. Setiap tulisan, komen, perkongsian dan hantaran yang dilakukan oleh tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan yang digunakan untuk menaik perkara fitnah, menyebarkan berita palsu, mencaci, menghina dan mengaitkan orang lain tidak akan mampu bersembunyi daripada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, sebelum kita menekan butang kongsi, hantar atau siar, tanyakanlah dahulu kepada diri sendiri, adakah perkara ini benar? Adakah ini membawa manfaat? Adakah Allah SWT redha dengan tindakan ini? Jika jawapannya tidak pasti, maka diam dan tidak menyebarkan adalah lebih baik dan selamat bagi agama dan maruah kita.
para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang diraikan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita, iaitu pertama, umat Islam diharap dapat membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan sentiasa berhati-hati dalam berbicara serta mengelakkan diri daripada mengucapkan kata-kata yang boleh membawa kepada dosa fitnah. Kedua, umat Islam hendaklah memelihara lisan dengan hanya menuturkan perkara yang benar dan bermanfaat serta mengelakkan diri daripada memperkatakan sesuatu tanpa ilmu dan kepastian. Ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa setiap perkataan dan tindak tanduk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucaplah perkataan yang tepat lagi benar dalam segala perkara, supaya Dia, yakni Allah, mengislahkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah